Okay, Lin, tahniah. Satu kali lapas, itu dah cukup bagus. Cukup jantan, cukup power. Maknanya kau prepare, tak nervous. Dan aku doakan supaya kau bahagia. Dan aku tahu memang Nelda pilihan yang tepat untuk kau. Sebab korang dua orang memang muse antara satu sama lain. Memang spark antara satu sama lain. Dan aku wish all the best to you. Selamat pengantin baru kepada Nelda Lin. Alhamdulillah akhirnya dengan sekali lapas dah jadi suami isteri. Hanya pesanan dari kami lah. Ada orang kata kan, kalau kata kahwin ni mula-mula kawan kan, perempuan cakap laki dengar je. Bila dah baru kahwin ni, laki cakap perempuan dengar je. Dah lama kahwin, laki bini cakap jiran dengar je. So jangan jadi macam tu. Okay dah, congratulations, selamat pengantin baru. I'm so proud of you. Hope you all kekal sampai ke akhir hayat. I love you. Apa yang harus saya katakan? Hari ini adalah hari bersejarah. Hari yang begitu saya tunggu untuk anak kesayangan saya, Adi nama Ramli. Anak yang memang begitu kurang kasih sayang. Namun begitu dia dapat rahmat dari Allah. So gembiralah wahai anakku, Allah telah memberi sesuatu bagaikan berlian yang indah. Tapi tidak perlu kalau takkan di tempat yang kurang baik, kerana dia semua bernilai untuk Orang kahwin. Sisakan ruang di dalam hatiku, hanya untukmu, hanya dirimu, kau cintaku. Oh, lagu ini persembahan, satu cintaku hanyalah untukmu. Dengarkanlah aku nikahkan engkau dengan Aqidah Rusdina binti Abdul Hamid, mewakili wali hakim kepada aku dengan mas kawinnya dengan sehari RM1.000 tunai. Aku terima nikahnya Nelda Rusdina binti Abdul Hamid dengan mas kawin RM1.000 tunai. Sampai kapan ku menunggu? Katakan saja. Kau bukanlah untukku, bicaralah agar ku tahu. Saya ingin merekamkan jutaan terima kasih kepada semua-semua yang hadir untuk memeriahkan flashing-kan setiap kami di majlis ni.
ucapkan terima kasih juga kepada semua Tok Kadi dan juga saksi-saksi yang tak memisahkan saya. Alhamdulillah sekali lafaz dengan senyuman dan dengan intonasi yang baik saya rasa, dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada isteri saya kerana berjaya terus bersabar dengan saya mengharungi dugaan-dugaan akhir sebelum rumah tangga ni, dan saya ingin melahirkan rasa terharu saya juga, dan juga terima kasih juga kepada keluarga belah Mel kerana sudi menerima saya dan juga menyambut rombongan saya ni, kepada kawan-kawan dan juga kepada peminat-peminat. Saya rasa doa-doa anda sekalian di luar sana yang selalu kita dengar, kita suka tengok Adlin dengan Mel, suka tengok Adlin dengan Mel. Saya rasa itu semua antara doa-doa dan restu-restu yang telah menzahirkan momen ataupun memori hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersungguh-sungguh membantu Mel dengan Mak Mel dekat sepanjang proses nak menyiapkan majlis akad nikah ni. Kepada anti-anti Mel yang datang daripada jauh, yang dah bermalam dekat sini dah beberapa hari dah bersungguh-sungguh untuk menyiapkan persiapan ni, saya nak ucapkan terima kasih. Dan kepada pihak wartawan yang sudi datang daripada jauh-jauh, Mel minta maaf kalau ada apa yang terkurang. Dan kepada semua kawan-kawan fotografer yang datang daripada jauh dengan tim yang ramai, dengan bekerja daripada tadi sampai sekarang dengan uniform dan tidak uniform, kepada Pretty Pictures, thank you so much. Menunggu cintamu. Pengantin baru semoga dekat bahagia, semoga Alhamdulillah. Okay guys, thank you.